Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa-apa, aku harap hampa semua sihat dan paling penting happy selalu. Terima kasih banyak sebab apa masih lagi sudi datang jenguk segala tengok channel aku yang tak seberapa ni. Okey, untuk hari ni projek dia adalah untuk sambung projek yang lepas. Kenapa boleh tengok sini? Dia pusing. Kami ada pasang panel solar kat sini. Okey, panel solar saiz besar. Satu panel solar ni 600 watt. So hari ni kami bercadang nak sambung lah bubuh apa dia punya pump, submarine water pump. Okay, so nanti aku tunjukkan apa macam mana dia punya bentuk pump tu. Dan kebawah sekarang ni tengah setting lah untuk letak dalam ayak. Okay, dalam ayak. So aku pusing sekejap, kita tengok sama-sama. Ok, boleh tengok sini. Inilah dia punya pump tu. Ok, kebadan dedah ni dia dah balut dengan apa, net nyamuk untuk elak pada apa habuk-habuk kotoran masuk lah. So dekat sini ada dia punya spek, tapi lama aku tak boleh share dengan apa. Ni dia punya spek. Dah tak nampak nak share dengan apa pun. Tak apalah. Ini dia punya water pump. Dan dekat sana tu dia punya ni, dia punya controller. Sekejap aku datang. Set. Ok, ni dia punya controller. Controller ni dia datang sekali, mana bukan beli asing lah. Dalam dia macam ni lah, kosong, bodoh macam ni je. Right. Ok, lepas ni jom kita try pasang sama-sama. Ok, sekarang macam ni dia punya atas. So kita kena bubuh konektor lah. Sebab sini nanti kita nak letak pipe PVC. Polypipe. Ok, so tengok dia punya panjang dia, paras pinggang ke bawah dam. Memang panjang. Saya aku cerita sikit sebab apa kami pilih pump ni. Dekat dalam. Dalam tak? Tadi ni. Oh, macam ni. Okey tak? Paras tu boleh kot. Oh, boleh. Ok, sekarang kebadan letak batu dalam tu supaya air selut tak naik. Sebagai filter lah, senang cerita, filter. Ok, kita zoom sikit. Nampak dia masuk batu dalam tu, untuk mengelakkan air selut yang naik ke atas. Baik, dah habis satu. Ok, tenggelam tak? Tak tenggelam. Sebab teman buah batu tadi. Tak tenggelam tak boleh lah. Takut nanti kalau tak tenggelam dia panas. Sebab dia submarine, mesti dalam air. Apa kata pendapat teman? Sebab teman buah batu banyak sangat ke tadi. Ni dalam ni yuk. Ni kena cari cara lain lah. Cara ni tak boleh dah. Ok, tadi cara pertama tak jadi. Jadi kami guna cara kedua pula lah. Mana kami buat macam ni, melintang macam ni. Nanti ikat lah yuk. Tak nak ikat. Ni nak ikat. Pakai ikat betat dia. Ikat betat boleh. Ikat situ. Dan lepas ni pump akan tergantung lah. Dia akan melintang kat sini. Nanti kami tunjuk gambar. Ok, so biar ke bawah dalam settle ni dulu. Nak ikat apa dekat situ supaya dia tak lari, tak tanggai. Ok, sekarang dalam proses untuk sambung polypipe dengan pump. Aku zoom sini, nampak tu.
kan. Bawah boleh. Okey, kalau apa boleh tengok ni sekarang submarine water pump kami dah letak kat sini. Kami letak dia melintang. Aku terpaksa ulang banyak kali sebab aku tak ingat video sebelum ni aku cakap apa. Okay, dah letak dia melintang. Dan dia punya wire akan terus pergi ke bawah panel solar. Okey, untuk ini dah selesai. Terpaksa buat melintang sebab nak masuk dia straight menegak tak dapat tadi sebab air tak cukup dalam. Okey, so kita akan buat sambungan kat belah sana pula, dekat dia punya controller. Jom kita pergi belah sana, kita try buat kerja pelan-pelan. Ok, ni controller untuk apa solar pump tadi. Dia punya spek 192 volt 1500 watt. Ok, ni belah dalam dia. So sekarang ni nak buat sambungan dekat sini lah, DC positif dengan DC negatif. Maksudnya wire daripada solar ni wire dia akan terus sambung pada positif dengan negatif dekat sini. So boleh tengok sini ada DC positif negatif. Kita ikut je. Alright, bagi aku buat kerja dulu, nanti aku share apa balik. Okey, alhamdulillah. Untuk kabel positif dengan negatif untuk sambung pada solar dah pasang. Tengok alhamdulillah dah siap pasang. So sekarang kita nak sambung solar. So untuk sambung solar ni dia mudah aja. Kau tengok sini positif sini kabel positif. Kita akan sambung dengan negatif dekat sini. Panel solar satu positif sambung dengan panel solar negatif. Ini kita panggil sambungan tersilaku sambungan siri. Tujuan dia bila buat sambungan ni volt akan naik dan juga dia punya watt pun akan naik. So contoh sini kata 50 volt, contoh 50 volt panel 1, 50 volt panel solar, 600 watt 600 watt. So bila kita sambung sekali sambungan secara siri, dia akan jadi volt dia akan tambah. Tadi 50 volt, volt dia akan jadi 100, watt dia akan jadi 1200. Macam itulah maksud dia. Sesuai dengan panel solar sesuai dengan controller yang dia dah bagi, dah setting siap dah. So aku nak tutup dia dulu. Nanti kita buat sambungan solar. Okay, biar selesai satu-satu. Okay, sekarang kita buat sambungan tengok sini negatif panel 2 kita campur dengan positif panel 1. Sambungan senang, masuk je, masuk, tekan. So dia dah lock, maksudnya dia dah sambung lah tu. So kita akan sambung lagi dengan panel-panel yang lain. Okey, sambungan solar 1 dengan 2 dah selesai. 2 dengan 3 pun dah selesai. Dan hujung sana kita dah sambung pada controller. Dan hujung ni juga kita dah sambung pada controller. Bila semua dah sambungan sempurna, tengok hidup, alhamdulillah hidup. Okey, ini satu hal. Sekarang ni kita cuma nak tengok air dah boleh naik ke tak boleh naik. Ya. Ya, nanti dulu. Okey, ulang balik daripada sana kita punya pump sampai ke sini. Ni dia punya wire pergi pada controller. Dan kita tengok dia punya controller dah hidup sekarang. Okey, yuk. Buka. Ada air. Kuat yuk. Kuat. Alhamdulillah. Kita tengok ni. Oh. Air keluar. Alhamdulillah. Oh, puas hati. Puas hati. Tutup yuk. So, alhamdulillah. Projek berjaya. Kita tanya pada tuan tanah. Macam mana yuk? Puas hati ke tak puas hati? Puas hati yuk. Cantik. Okey, aku lupa nak cakap dengan apa. Ada satu tip lagi untuk kita selamatkan pump yang kita ada ni. Setiap kali kita buat, terutamanya bila naik bukit, kena make sure dekat sini ada satu one way valve. Okey, maksudnya air naik saja, dia tak boleh turun. Dia tujuan dia untuk kita jaga kita punya pump
sebab kawasan bukit ni tinggi. Nanti bila kata pam ni mati, contoh malam lah, bila malam pam ni mati, air dalam pipe ni dia berkumpul, masih ada lagi. So kalau kata tak ada one way valve, air pressure pada atas bukit sana tu dia akan tolak dan dia akan rosakkan kita punya pump. So benda ni wajib ada lah. Okay, one way valve ni wajib ada untuk kita selamatkan kita punya pump. So bila kata pump tutup, ini dia akan menghalang tekanan air turun direct pada pump. Itu penting, mesti kena ada. Okay, saya kita sambung balik. Tengah syok ni, tengah syok. Okay, kami baru sampai dekat puncak Bukit Kebadam. Baru sampai. So sekarang nak tengok hasil dia, sama ada pump tu boleh tarik air sampai atas pun ataupun tak. So jom. Suspend. Harap boleh naik. Harap boleh. Sekejap aku pusing. Sebab daripada sini susah aku nak tunjuk gambar. Ok, ni Kebadam punya tangki. So boleh tengok kat sini. Alhamdulillah yang naik. Ni tahu? Ni ayam menitik ni. Kita tengok. Senang ni. Tengok buka ni yuk. Nak tengok air besar mana. Ok, kita tengok hasil dia. Alhamdulillah. Jadilah macam ni. Jadilah. Okay. Jadilah. Ok, ni Kebadam punya sistem tangki dia lah. Sini ada 3 tangki 600 gallon. Dan dekat sana pun ada 3. Dia kalau cantik dia kena letak sekali lah setempat. Tapi masalah ikut pada ruang. So Kebadam buat macam ni tak ada masalah. So daripada 3 ni air masuk ujung sana, dia akan penuhkan 6 tangki terus. Ok, dia letakkan terus penuh 6 tangki. So Kebadam punya perancangan mudah aja. Dia nak air sentiasa naik. Kalau penuh melimpah pun melimpah lah. Itu dia punya apa ni. Yang penting dia nak tangki dia penuh. Senang nak bagi air dekat pokok. Okey. Ini bila penuh, sebab dia tak ada automatic to close lah. Dia punya ni untuk sekat air. Kebadam cakap daripada awal lagi, dia kata dia nak air masuk saja. Melimpah lain cerita. Itu buat kemudian. So inilah hasil yang kami dapat. Alhamdulillah berjaya. Ok, sebelum aku tutup, aku share balik dengan apa. Kita cerita sekali lagi. Kebadam dia guna pump solar submarine. Kekuatan pump solar tu untuk 150 meter, 1500 watt. So dia guna 3 panel solar. 3 panel solar 600 watt untuk satu panel. So semua sekali ada 1800 watt. So tengoklah cuaca. InsyaAllah 1500 watt tu, walaupun sekarang pukul 12.40, tapi kalau tengok atas cuaca tak berapa nak cantik, tak berapa terang, tapi kira masih lagi air boleh mengalir. Dah cukup, dia dah cukup suka lah macam ni. Ok, aku rasa tak ada apa dah aku nak share dengan apa. Cukup dulu setakat hari ni. Lain kali aku sambung lain. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye.